Video ini ditaja oleh Incogni. Saya akan ceritakan tentang mereka sebentar lagi. Dengan peperangan yang kini berlaku di merata tempat, adalah lebih penting daripada sebelumnya untuk memahami berapa lama purata sesuatu konflik berlangsung dan mengapa peperangan boleh berlarutan begitu lama. Saya katakan ini dalam konteks spekulasi semasa mengenai berapa lama Amerika Syarikat mungkin kekal di ruang udara Iran dengan perhatian khusus sama ada Amerika Syarikat mempunyai bom yang mencukupi untuk mengekalkan operasi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Namun, baru-baru ini perang Rusia-Ukraine telah melepasi 4 tahun. Itu tajuk utama yang menarik. Tapi saya rasa perbincangan media kurang memberikan konteks sejarah. Sangat sedikit peperangan antara negara yang bertahan lama. Kita telah melepasi 3 tahun, 8 bulan, 3 minggu dan 5 hari Perang Pasifik antara Jepun dan Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Serta 3 tahun, 10 bulan, 2 minggu dan 2 hari. Teater Timur antara Jerman dan Kesatuan Soviet. Malah kebanyakan peperangan antara negara berlangsung jauh kurang daripada 2 tahun. Dan itu juga sudah membesar-besarkan keadaan kerana sebahagian sangat besar konflik antara negara tamat sebelum cukup banyak korban untuk dipanggil peperangan. Hidup penyelesaian rundingan dan operasi ketenteraan khas. Namun, Ukraine dan Rusia masih berterusan selama 4 tahun, belum termasuk tindakan tidak konsisten di timur Ukraine sejak 2014. Jadi, timbul satu persoalan. Kenapa? Anda pasti telah mendengar pelbagai jawapan untuk soalan ini dalam 4 tahun lalu, termasuk dari saluran ini. Namun, apa yang saya ingin lakukan hari ini ialah meneroka satu aspek perkara ini yang belum pernah diterokai dengan betul sebelum ini. Dan saya boleh membuat dakwaan berani itu dengan yakin, kerana alter ego akademik saya yang menghormati diri sendiri sepatutnya pakar dalam perkara-perkara seperti ini. Dia dikatakan cukup mengetahui literatur mengenai subjek ini untuk menulis sebuah buku teks mengenainya. Dan dia juga perlu melalui halangan yang menyeronokkan yang dikenali sebagai semakan rakan sebaya untuk menerbitkan tentang subjek ini. Alter ego itu ialah profesor dan ahli teori permainan sebenar. Jangan terima pengganti. Saya sedar agak lucu, terbitkan dalam jurnal akademik hanya untuk rakam video tentang topik ini. Tapi saya memang sangat berdedikasi pada saluran ini. Fikirkan ini, artikel itu ambil masa 4 tahun untuk diterbitkan, walaupun diterima oleh jurnal pertama yang kami hantar. Apapun, masalahnya ialah apa yang boleh anda panggil ketidakpastian peringkat akhir, di mana kita semua mungkin bersetuju tentang dinamik ketenteraan hari ini, tetapi kita secara asasnya tidak bersetuju tentang bagaimana rupa masa depan. Dan lebih-lebih lagi, pertempuran yang berlaku hari ini tidak memberi maklumat tentang apa yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Seperti yang saya katakan, walaupun projek ini bermula 4 tahun lalu, kita baru nampak implikasinya kini, terutama kerana sokongan Barat kepada Ukraine masih belum pasti. Ia juga menimbulkan persoalan tentang situasi di Iran, terutama berkaitan simpanan senjata kedua-dua pihak. Mari kita kaji isu ini dengan lebih mendalam dan lihat pandangannya tentang peperangan masa depan. Sebenarnya, kalau anda nak bercakap tentang menyelami sesuatu dengan mendalam, pernahkah anda lihat maklumat peribadi tentang diri anda yang tersebar di internet untuk tontonan semua orang? Saya selalu rasa geli. Ini bukan situasi untuk berunding dengan pihak lawan anda. Tidak, anda mahu keluarkan pemain utama. Di sinilah Incogni, penaja video hari ini, berperanan. Amatur kaji taktik. Tetapi profesional di Incogni fokus pada logistik untuk mengganggu rantaian bekalan broker data, mengurangkan jejak digital dan risiko maklumat peribadi anda disalahguna untuk pinjaman. Dan berita baik di sini, kini Incogni menawarkan pelan tanpa had, membolehkan anda membuat permintaan khas untuk penyingkiran daripada mana-mana laman web yang anda nyatakan. Untuk dapatkan data peribadi anda, lawati incogni.com/William Spaniel dan guna kod kupon William Spaniel untuk diskaun 60% pelan tahunan. Terima kasih kepada Incogni kerana menaja video ini. Mari kita kembali seketika kepada asal-usul lines on maps kita. Ingat bahawa peperangan biasanya tidak berlaku
kerana jika anda boleh mengagak apa hasil yang dijangka daripada peperangan dan membayangkan kos peperangan dari segi kepentingan yang dipertaruhkan, pasti wujud satu set penyelesaian yang boleh dirundingkan. Setiap penyelesaian seperti itu adalah lebih baik untuk kedua-dua pihak berbanding berperang. Salah satu daripada banyak sebab mengapa rundingan mungkin gagal ialah jika satu pihak mempunyai maklumat sulit bahawa ia akan mendapat hasil yang lebih baik berbanding apa yang difikirkan oleh pihak satu lagi sekiranya berlaku peperangan. Sebagai contoh, Ukraine lebih memahami masalah dalaman tentera Rusia berbanding Kremlin sendiri. Atau mungkin hari ini, Iran ragu simpanan senjata Amerika Serikat boleh bertahan lama sedangkan sebenarnya simpanan itu masih banyak. Sebelum ini, ramai pakar Lines on Maps mengkaji bagaimana peperangan menyelesaikan masalah itu. Semasa berperang, anda akan memahami keseimbangan kuasa antara pihak terlibat. Jika Kremlin sedar kereta kebalnya tak mampu mara ke Kiev, ia akan ubah jangkaan tentang penamat perang itu. Penolakan tawaran asal oleh pihak satu lagi juga bermakna perang itu mahal dan berisiko. Penolakan pihak lawan menandakan mereka sanggup menanggung kos dan risiko itu. Negara lemah tidak sanggup menanggung kos dan risiko itu. Negara bijak boleh merangka cadangan yang secara berperingkat menawarkan lebih banyak konsesi ketika pertempuran dan lawan masih bertahan. Pihak lawan yang lemah boleh diyakinkan untuk tidak berlagak kuat kerana risiko tambahan. Maka, bertarung ialah belajar. Gabungan jangkaan, pendedahan maklumat dan isyarat boleh dipercayai tentang maklumat sulit menjadi sebab utama kebanyakan peperangan berakhir cepat. Ini menimbulkan persoalan, kenapa Rusia dan Ukraine masih berperang? Namun, tidak semua maklumat sulit berfungsi dengan cara yang sama. Saya pernah sentuh isu ketidakpastian Iran tentang simpanan senjata Amerika Syarikat. Strukturnya berbeza daripada maklumat kekuatan pasukan pencerobohan Rusia. Sebenarnya, isu simpanan lebih mirip dengan ketidakpastian Rusia terhadap sokongan jangka panjang Barat untuk Ukraine. Fokus pada yang terakhir. Putin membayangkan dunia di mana negara-negara NATO melihat perang di Ukraine sebagai isu mendesak sementara. Tetapi perasaan itu hanya sementara. Beberapa tahun lagi, Barat akan hilang minat terhadap konflik itu. Ukraine, yang bersendirian di pulau geopolitik, akhirnya akan tunduk kepada tekanan ketenteraan Rusia. Premis itu berbeza kerana pembelajaran langsung hanya boleh berlaku pada masa hadapan, berbanding perbincangan awal tentang bertempur dan belajar. Jika Kremlin yakin NATO akan sokong Ukraine sepanjang tahun pertama pencerobohan, melihat sokongan itu tidak memberi petunjuk jelas kepada Kremlin tentang apa yang akan berlaku dalam jangka panjang. Kerja terdahulu dalam bidang ini mengandaikan bahawa punca ketidakpastian asas mengawal bagaimana pertempuran hari ini berlangsung sama seperti pertempuran esok. Saya cuba mengetahui apa yang berlaku jika hanya ada ketidakpastian di peringkat akhir. Implikasinya tidak baik. Malangnya, proses penumpuan yang sama mustahil. Ini logik asasnya. Bayangkan, saya menawarkan jumlah lebih kecil di meja rundingan untuk menapis jenis lebih lemah. Ideanya, jika lawan saya menolak, saya akan yakin dia kuat dan menaikkan tawaran pada rundingan seterusnya. Ingat, ini berjaya kerana jenis lemah akan terima akibat lebih besar jika tolak cadangan. Sebagai jenis yang lebih lemah, mereka lebih berkemungkinan kalah dalam pertempuran seterusnya dan berada dalam kedudukan yang lebih buruk pada pusingan rundingan berikutnya. Oleh itu, adalah mungkin untuk mencari cadangan yang akan ditolak oleh jenis yang lebih kuat, tetapi diterima oleh jenis yang lebih lemah. Ini tidak berkesan apabila maklumat sulit jika hanya penting di peringkat akhir. Tanpa pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung juga mustahil. Jika jenis yang lebih kuat mahu berlawan sekarang untuk mendapatkan tawaran yang lebih besar kemudian, maka jenis yang lebih lemah juga akan berbuat demikian. Hasil akhirnya ialah, jika peperangan bermula, maka pertempuran akan berterusan sekurang-kurangnya untuk sebahagian masa, sehingga anda mencapai tahap di mana terdapat perbezaan yang bermakna antara hasil di medan perang bagi jenis yang lebih kuat dan yang lebih lemah.
Itu bukan berita baik untuk situasi di Iran. Memandangkan perselisihan tempoh operasi AS menjadi punca peperangan, maklumat itu sukar diperoleh. Amerika Syarikat yang lengkap dengan bekalan tidak boleh berperang beberapa minggu dan berharap Iran menyerah. Jika Iran guna strategi itu, Amerika Syarikat yang kurang bekalan boleh berpura-pura kuat dalam tempoh itu. Ini boleh memanjangkan konflik di sini. Namun, ia hampir pasti tidak akan berlarutan selama perang Rusia-Ukraine. Syukurlah, selepas 4 tahun perang di Ukraine, kini maklumat penting tentang prospek jangka panjang Ukraine boleh didedahkan. Ini menimbulkan soalan menarik. Siapa yang betul? Adakah ia pihak Barat secara kolektif yang menegaskan bahawa komitmen mereka adalah kukuh? Atau adakah ia Putin yang berpendapat bahawa segala-galanya akhirnya akan berpecah belah? Sekarang adalah mudah untuk melihat pada permukaan situasi ini dan membuat kesimpulan bahawa Kremlin adalah betul. Pemikiran itu terpakai pada hubungan dua hala yang tegang antara Amerika Syarikat dan Ukraine. Kedudukan Amerika Syarikat yang membingungkan dalam hubungan dua hala dengan sekutu Eropah. Hubungan suam-suam kuku dengan NATO serta seruan Trump yang tidak dijawab untuk bantuan di Hormuz. Bagaimana semua ini berakhir masih belum pasti, terutama dengan perkembangan baru perang Iran. Saya rasa sebahagian daripada apa yang kita perhatikan bukan hasil perang Ukraine, tetapi berkaitan cabaran penyesuaian umum yang pembuat dasar sudah sedari akan berlaku. Dan inilah evolusi yang tidak dapat dielakkan yang menyumbang kepada ketidakpastian Kremlin pada mulanya. Dalam erti kata lain, punca sebenarnya berlaku secara terbalik yang agak pelik. Perang bukan punca kejadian ini. Sebaliknya, jangkaan berlakunya kejadian tersebut yang mencetuskan perang melalui mekanisme ketidakpastian yang dibincang tadi. Saya yakin mereka di Brussels anggap masa kejadian ini sangat tidak sesuai. Lebih baik masalah diselesaikan secara tertutup dalam Majlis Atlantik Utara, bukan di depan orang ramai yang semakin berminat dengan politik NATO. Tapi itulah hidup. Perubahan yang saya maksudkan ialah pemindahan beban keselamatan Eropah kepada negara-negara Eropah agar Amerika Syarikat dapat lebih fokus kepada China, pesaing utama abad ke-21. Bekas Setiausaha Agung NATO, Jens Stoltenberg, sudah rasai kepastian ini sejak muda ketika melawat Silicon Valley yang baru berkembang. Beliau merasakan beban dunia beralih dari Atlantik ke Pasifik. NATO hanya mula sebut China dalam deklarasi sidang kemuncak pada 2019. Ia mengambil masa 2 tahun lagi sebelum pakatan itu mengambil pendirian dasar yang lebih serius terhadap China. NATO berada dalam keadaan yang pelik hari ini. Orang tahun 90-an anggapnya peninggalan Perang Dingin. Ia direka untuk menghalang kesatuan Soviet daripada memasuki Eropah. Kesatuan Soviet tiada. Pakatan itu juga tidak lagi perlu. Kini, NATO kembali menjadi pembela nilai liberal Barat. Tetapi itu adalah kedudukan yang janggal. Ia pakatan serantau berobjektif global. Bukan sahaja nama Atlantik Utara terpahat padanya, malah keahlian hanya untuk Amerika Utara dan Eropah. Ia menghadkan perlindungan Artikel 5 kepada Atlantik Utara. Hawaii juga tidak dilindungi di bawah Artikel 5. Jika Pelhaba 2.0 berlaku esok, mungkin hanya ada beberapa perundingan majlis di bawah Artikel 4. Sebenarnya, saya syak jika anda perlu bermula semula hari ini, Presiden Amerika Syarikat biasa akan cuba membentuk satu pakatan global termasuk negara-negara yang sehaluan dari segi ideologi seperti Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand. Lupakan NATO. Kita perlukan Pacific, Oceanic Territories and Atlantic Treaty Organization. Pakatan baru kita dinamakan POTATO. Tak perlu Setiausaha Agung, Mark Rutte, boleh digelar Encik Kepala Kentang. Baiklah, mungkin tidak. Setiausaha Agung NATO kini lebih kerap berkoordinasi dengan rakan Indo-Pasifik. Tanpa dunia POTATO. Sebahagian daripada itu ialah mengunjungi negara-negara tersebut untuk membincangkan hal ehwal ketenteraan. Antaranya ialah membenarkan delegasi negara-negara itu menetap di ibu pejabat lama NATO bertentangan dengan bangunan baharu. Semua ini adalah kerana hakikat bahawa ancaman terbesar kepada NATO pada abad ke-21 ialah serangan yang diselaraskan. China menyerang rakan Indo-Pasifik
manakala Rusia menjalankan operasi di sayap timur NATO. Amerika Syarikat, yang berkepentingan di kedua-dua tempat, tidak mampu menghadapi dua peperangan dan terpaksa membuat pilihan sukar. Anda sudah melihat petanda masalah ini apabila Pentagon cuba urus beban kerja di Iran. Iran tidak setanding dengan China atau Rusia. Memandangkan situasi dan realiti geopolitik, tempoh peralihan di mana Eropah mengambil alih tanggungjawab utama terhadap urusan keselamatan benua itu memang akan menjadi sukar. Anda boleh lihat bahawa pentadbiran demi pentadbiran cuba meyakinkan Eropah untuk berbelanja lebih, namun hanya mencapai kejayaan yang sangat minimum. Kemudian, apabila kita mempunyai pentadbiran yang memutuskan untuk meneruskan peralihan itu, adalah tidak dapat dielakkan bahawa beberapa sekutu masih akan menolak langkah tersebut. Ini menyebabkan banyak pertikaian dalaman NATO ketika orang ramai fokus pada politik di Brussels. Apa yang orang ramai lihat ialah satu pakatan yang tidak berfungsi, di mana beberapa negara Eropah menggambarkan Amerika Syarikat sebagai rakan yang tidak boleh dipercayai, manakala Amerika Syarikat pula mahu meyakinkan Eropah bahawa ia masih boleh dipercayai, tetapi boleh dipercayai untuk memberi bantuan yang kurang daripada sebelum ini. Malangnya, orang ramai tidak mempunyai konteks yang lebih luas tentang sejarah pakatan itu. Pertelingkahan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebaliknya, hanya perhatian luar terhadapnya yang baru. Mudah untuk terpedaya dengan membayangkan NATO sebagai satu pakatan yang diidealkan, di mana negara-negara rakan bekerjasama dalam harmoni demi tujuan yang lebih besar. Hakikatnya ialah, walaupun terdapat kata sepakat mengenai matlamat pakatan itu, masih terdapat perselisihan tentang bagaimana untuk membahagikan tanggungjawab bagi mencapai matlamat tersebut. Jika anda rasa keadaan hari ini teruk, ingat, Perancis pernah keluar dari struktur komando NATO selama beberapa dekad kerana tidak percaya komitmen Washington mempertahankan Eropah. Itulah satu-satunya sebab mengapa ibu pejabat NATO terletak di Belgium hari ini. Dahulu ia berada di Perancis. Mungkin anda masih ingat, saya pernah sebut tentang perang ikan kod antara United Kingdom dan Iceland semasa bincang hubungan keselamatan unik negara itu. NATO berbeza daripada pakatan lain kerana lebih cekap menangani isu untuk capai kata sepakat. Setiap gambar keluarga para rakan sekutu pada sidang kemuncak mempunyai makna mendalam. Keluarga kadang bertengkar, namun tetap keluarga. Saya tahu ia nampak seperti langkah ke belakang, tetapi alternatif kepada pertelingkahan awam ini ialah pakatan itu dibubarkan, seperti hampir setiap pakatan lain yang menghadapi masa sukar. Konflik tidak mengapa, asalkan ada 32 duta sedia menyelesaikannya. Sebab itu, bangunan ini ada. Dari sudut pandangan Kremlin, Eropah telah menampung kekurangan dana risika untuk perang dan tiada tanda pembiayaan itu akan tamat dalam masa terdekat. Adakah ini menjawab soalan Kremlin tentang komitmen jangka panjang NATO kepada Ukraine? Saya tidak tahu. Anda perlu bertanya kepada orang-orang yang bekerja di dalam tembok kubu. Jika lebih 4 tahun sokongan bukan jangka masa panjang, saya tidak pasti apa yang boleh dianggap begitu. Terima kasih kepada Incogni kerana menaja video ini. Layari incogni.com/William Spaniel untuk tawaran perlindungan hebat. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila like, kongsi dan langgan. Dan kita jumpa lagi lain kali. Jaga diri.